Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu, ya Allah. Kerana-Mu lah aku di sini. Okey, guys. Sekejap, saya sikit lagi. Okey. Sepenat sebenarnya. Sepenat. Betul, sepenat. Saya tak larat sebenarnya kan. Sebab tak tidur lagi sebenarnya pun. Balik daripada mahkamah tadi. Tapi, saya nak beritahu berita gembira lah. Berita gembira berkenaan dengan perbicaraan kes Tun Mahathir. Banyak isu sebenarnya. Saya tengok banyak isu kan. Isu Tengku Zafrul. Dia ginilah. Sebagai tip berkenaan dengan isu Tengku Zafrul. Isu Tengku Zafrul ni, saya tanya dengan korang soalan. Kau tengok ucapan Tengku Zafrul tu, dia spontan ke dia baca teks? Kau tengok Tengku Zafrul, dia spontan ke dia baca teks? Komen. Dia baca teks. Okey. Kalau korang nak tahu propaganda, okey, ni saya cerita sikit propaganda. Saya tak pandai lah sangat, sikit-sikit boleh lah. Apa yang berlaku dalam parlimen hari ni adalah propaganda. Dirancang, diplan, disusun. Nampak Okey. Pertama sekali kau kena tengok Madanon backbencher. Madanon backbencher. Siapa Madanon backbencher? Ahli Parlimen Bangi, Jelutong, Sani Hamzan, lepas tu yang tak cakap DAP yang tak pandai cakap Melayu tu, siapa lagi Ada satu lah. Ini backbencher. Nak Bangi. Ni semua backbencher. Backbencher ni, kalau buat boleh tanya Datuk Ron. Backbencher ni, view drop lah. Alah, belum apa-apa view dah drop lah. Okey, kapar. Slow. Backbencher ni, dia kerja dia macam anjing gila. Kalau kau tengok backbencher ni, kerja dia macam anjing gila. Betul tak? Betul tak betul? Jangan percaya. Cuba ingat balik, fikir. Kerja dia macam anjing gila. Dia adalah tukang menyalak dalam parlimen. Dan mereka ni dah diberikan tasking. Okey, hari ni bawa. Korang yang ni, bila meletup je, korang smash. Ini kerja anjing gila. Backbencher lah, nama hormat dia. Tapi kita panggil dia anjing gila lah. Tengok dia macam orang gila kan. Asyik nak bangkang aja. Jadi guys, saya tengok video tadi. Balik daripada mahkamah tadi, saya tengok video kan. Hari ni plan mereka, propaganda. Sebab apa? Sebab dalam perhimpunan ASEAN ni dah teruk dah Anwar kena. Dah teruk dah Madanon kena. Malah dalam parlimen semalam pun, bila ahli parlimen Pasir Gudang bawa isu ni, isu kedaulatan negara ni, meletup, lagilah parah. Jadi sebab itu hari ni, mereka rancang buat satu propaganda yang mana cuba nak diversionkan penjawat awam ni, rakyat ini, supaya tak lupa apa yang berlaku ni. Dan sebab itulah hari ni, kalau kita tengok dalam kes Tengku Zafrul ini, dia baca teks. Dan tak pasal-pasal, tak ada angin, tak ada ribut. Dia bagi tahu jangan salahkan penjawat awam. Betul tak? Tak ada saya tengok. Tak ada siapa cakap pasal penjawat awam. Tak ada. Dia terus cakap pasal jangan salahkan penjawat awam. Dan macam biasalah, speaker kena main peranan. Joe Bedul kena main peranan. Ini Joe Bedul ubi kayu. Minta maaf lah Bukan serta hormat speaker Dewan Rakyat. Tetapi, saya kenal Joe Bedul. Macam mana saya nak hormat Joe Bedul? Macam mana aku nak hormat Joe Bedul? Sedangkan aku kenal dia ni siapa. Aku tahu dia ni macam mana. Spesies apa. Dan orang inilah yang mana menjadi penjilat tegar Anwar Ibrahim. Dia jadi speaker gini. Kau ingat kebetulan ke tu? Kau ingat dia jadi... Okey, apa kelayakan Joe Bedul jadi speaker? Apa kelayakan Joe Bedul jadi speaker? Adakah Joe Bedul ahli parlimen? Tak, dia bukan ahli parlimen. Parlimen dia anak dia bertanding. So, kenapa dia jadi speaker Dewan Rakyat? Siapa tahu? Siapa tahu Joe Bedul kenapa dia jadi speaker Dewan Rakyat? Joe Bedul jadi speaker Dewan Rakyat sebab dia penjilat kepada Anwar Ibrahim. Dia penjilat kepada Anwar Ibrahim, Joe Bedul tu. Penjilat macam mana? Ini jilat sampai ke telur punya. Ni tak apa. Kalau Joe Bedul nak saman pun, tambah lagi satu saman. Ada 5 saman sekarang. Sekarang ada 5 saman, nak saman, tambah lagi satu. Tetapi biar aku buka cerita, supaya orang yang tak kenal ni tahu siapa Joe Bedul. Okay. Jadi, bila Tengku Zafrul petik
Jangan hina penjawat awam. Speaker pun terus emosi. Oh, mengamuk tak tentu pasal. Betul tak? Padahal tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Kalau nak kira dengan benda-benda lain sebelum ini, lagi teruk lah kita kata. Tetapi tiba-tiba speaker emosi. Joe Bedul emosi. Betul tak? Macam bapuk lah. Beroyan-royan lah. Ha? Macam dapat customer Bangla, tak bayar. Macam tu lah. Beroyan lebih kurang macam tu. Macam kes sajak dululah. Dapat customer Bangla, tak bayar. Dah turun, tak bayar. Macam tu lah. Ini plan. Mereka rancang. And then media semua, apa tajuk media bagi tahu? Pembangkang hina penjawat awam. Ni, walanon-walanon ni, Harun, Wan, Hadi semua ni akan mainkan hina penjawat awam. Pembangkang hina penjawat awam. Nampak tak? Bagi penjawat awam yang tak tahu ni, kenapa nak hina penjawat awam, nampak? Tapi saya yakin lah. Saya yakin. Penjawat awam tak bodoh. Mesti ada penjawat awam dengar ni. Penjawat awam tak bodoh. Korang tak masuk game perangkap ni. Ini plan mereka ni. Nak divertkan isu, kalih isu ni supaya pembangkang hina penjawat awam. Tak ada guys. Tak ada cerita hina penjawat awam. Kalau Datuk Seri Hamzah, Ketua Pembangkang tak ulas pun, kita rakyat pun kita tahu. Tak ada kena-mengena dengan hina penjawat awam. Yang kita petikaikan ni perjanjian yang bapuk Tuan Anwar Ibrahim buat dengan Donald Trump. Dan Tengku Zafrul hari ni pun bagi tahu. Dalam parlimen dia bagi tahu. Dia bagi tahu ini tentang geopolitik. Bermakna dia mengaku ini perjanjian kerana geopolitik, kerana US ugut kita. Ugut berkenaan dengan tarif. Tengku Zafrul mengaku. Tak pasal-pasal penjawat awam. Jadi guys, saya nak bagi tahu ini propaganda game mereka, divert isu, salahkan pembangkang dan cuba dapatkan simpati dengan penjawat awam. Sebab apa? Kenapa mereka nak simpati penjawat awam? Saya nak salute kepada penjawat awam. Sebab apa? Korang punya deep state ni berjaya. Deep state korang berjaya. Semua agensi kerajaan, semua menjalankan deep state. Untuk apa? Untuk selamatkan negara ni. Misi kita sekarang ni selamatkan negara. Deep state yang penjawat awam buat bukan untuk menjahanamkan negara, tetapi untuk menyelamatkan negara ni. Sebab penjawat awam pun tahu ni, musibat ni Anwar Ibrahim semua ni. Jadi hari ni, mereka cuba mainkan, jangan hina penjawat awam, sebab nak beli jiwa ni, penjawat awam. Yang sekarang ni sedang gerakan besar-besaran. Deep state dalam menyelamatkan negara ni, jahanamkan Madanun Haram ni. Jadi, jangan masuk perangkap. Saya harap kita bijaksana. Hari ni, pertama sekali kita tengok siapa. But, siapa Joe Bedul? Panas pula nak cerita pasal Joe Bedul ni. Tapi mesti ada yang dah tahu kot. Joe Bedul ni, Joe Bedul Speaker Ubi Kayu ni, dia tak menang pilihan raya, dia bukan ahli parlimen. Dia jadi speaker sebab Anwar Ibrahim, ingat Joe Bedul jadi speaker Dewan Rakyat sebab Anwar Ibrahim. Sama macam Pudin Poka. Pudin Poka jadi menteri KDN kerana Anwar Ibrahim. Kena ingat ni, ini budak Anwar Ibrahim, orang Anwar Ibrahim. Penjilat Anwar Ibrahim, pentaksub Anwar Ibrahim. So, kenapa Joe Bedul diberikan peranan penting sebagai speaker Dewan Rakyat? Engkau kena patah balik ke belakang dalam isu video China Doll. Dalam isu video China Doll, saya tak nak tunjuk. Jijik, geli aku tak tunjuk. Bukan China Doll lah. Kan? Tapi kalau laga pipi boleh? Laga pipi. Alang korang laga pipi korang dah bising. Anwar siap peluk lagi China Doll tu. Siap peluk lagi Last Samurai. Tak ada pula korang geli. Ini baru dia laga pipi, korang dah bising lah, apalah, inilah, apalah. Bukan pemimpin Islam lah, apa semualah. Orang dah cerita lama lah Anwar Ibrahim ni. Korang sekarang baru nak marah lah. Baru laga pipi. Pernah tengok belalang? Pernah tengok belalang tak? Korang pernah tengok belalang tak? Belalang kunyit tu. Pernah tengok belalang? Kau tengok belalang duduk macam mana? Belalang, position dia macam mana? Anwar macam tu lah position dia. Saya dah tengok Anwar punya position macam belalang. Bukan sekali, 2 kali.
Korang baru laga pipi dah. Oh, Anwar ni. Apalah. Tak adalah. Pengalaman. Kan? Belalang. So, Anwar ni, elok kan tu. Panggil dia belalang lepas ni. Letak lagu belalang kan. So, Joe Bedol ini, dia ni, demi nak menjilat Anwar Ibrahim, dia pergi Thailand, dia bayar orang supaya orang buat pengakuan bahawa muka duplicate. Klon Anwar Ibrahim. Kau bayangkan, tahun tu, muka klon Anwar Ibrahim. Jadi oleh kerana Joe Bedol ini, dia tahu Anwar ni main dengan Chana Doll, dia ugut Anwar Ibrahim. Ini je cerita dia. Ugut. Macam mana Farhaj hari ni, macam itulah juga. Siapa ugut Anwar Ibrahim, dapatlah. Anwar ni ugut. Kau ingat US buat tak ugut? Ugut lah tu. Sebab Anwar Ibrahim ni banyak benda bersepah. Video belalang, video mengkarung, video cicak, semua video ada. So, Joe Bedol ini buat video pertahankan Anwar Ibrahim. Yang ini boleh pergi tanya lah. Orang lama tahu benda ni. Dalam YT, ada video dia. Kau pergi, lepas ni habis ni pergi kat YT cari video Johari Abdul. Video China Doll, Anwar Ibrahim. Dia punya confident cerita tu. Pertahankan Anwar Ibrahim. Seingat masa tu dia dapat 300,000 untuk buat video tu. Dia pau lagi Anwar Ibrahim. Anwar ni gini je guys. Kepada budak Harun kan semua, pergi minta duit dengan Anwar Ibrahim. Dia tengah terdesak sekarang ni. Anwar ni, kalau dia tengah terdesak, kau minta dia bagilah. Jangan minta kena toron sudah lah. Dia memang nak toron orang je sekarang ni. Kau pergi minta je sekarang ni. Dia tengah terdesak sekarang. Jadi Joe Bedol ini, dia tak ada credibility. Dia sebenarnya tak layak pun. Sebab dia berpaksikan Anwar Ibrahim. Dan korang boleh tengok. Bukan sekali, banyak kali dah. Cuma hari ni dia beremosi sebab ini plan mereka nak divertkan isu dan blame kepada pembangkang. Hasut pejabat awam, benci kepada pembangkang. Kononnya dengan tuduhan, pembangkang telah menghina pejabat awam. Tak ada guys. Sebaliknya hari ni, Anwar Ibrahim sedang melingkupkan negara ni. Bersama dengan semua yang ada ni. Jadi, saya harap kepada korang pergi carilah video Joe Bedol. Ada komen. Saya tak tahu ada walanon ke apa ke kan. Saya ni kalau komen saya tak koyak. Saya bukan jenis koyak. Aku dah lama. Cuma kelakar lah komen budak tu tadi. Dia kata tak habis-habis politik. Hari-hari politik. Okey, dia kena faham. Kadang-kadang kita ni nak bercakap. Kita bodoh. Tahu tak? Dia bukan pasal hari-hari politik mangkuk. Hari ni, engkau hari ni hidup hari ni pun. Sebab dasar dan polisi kerajaan ni lah. Kerajaan yang terdahulu. Dasar yang dibuat oleh orang politik. Kena faham tu. Kita nak capai kemerdekaan pun berbincang dalam politik lah mangkuk. Faham tak? Dalam kad pengenalan kau tu, tertulis Melayu Islam. Itu dasar daripada politik lah mangkuk. Bodoh. Pasport tak boleh masuk ke Israel. Daripada dasar orang politik lah. Kan? Cuma politik macam mana? Adakah kita politik kepartian? Kita bukan politik kepartian. Kita berpolitik tentang nak selamatkan negara. Ada beza tu. Kalau berpolitik kepartian, dia cerita pasal parti. Macam budak AMK lah. Duk jilat Anwar Ibrahim ni. Silap landing, pergi buat report. HIV dah. Dah kecoh sekarang ni. Itu politik kepartian. Yang kita cakap ni, aku cakap ni, politik selamatkan negara. Apa itu politik? Apa itu kuasa politik? Kena report dah. Sebab benda simple je. Engkau nak mengundi. Engkau bukan ahli parti. Engkau tak ambil tahu pasal politik. Tapi kau mengundi. Kenapa kau mengundi? Sebab itulah politik dia nak menentukan siapa kerajaan. Tetapi engkau bukan orang politik. Kau bukan politik. Tetapi kau kena mengundi untuk tentukan kerajaan. Samalah kita hari ni. Kita bercakap untuk menyelamatkan negara. Semua orang. Faham? Suara dah hilang. Tak sihat saya rasa. Tak cukup rehat. Kan? But, tak tahulah tak cukup rehat sebab happy ke. But hari ni guys, saya nak kongsikan perbicaraan mahkamah hari ni lah. Hari ni saya hadir mahkamah juga. Alhamdulillah diberikan peluang hadir mahkamah. Lambat sikit lah tadi datang Lambat sikit. Jalan jam. Pagi tadi jalan teruk jalan. And then
saya cakap terus terang lah, agak cuak lah. Saya agak nervous. Sepatutnya pukul 10 start. Sepatutnya pukul 10 pagi start perbicaraan. Tun Mahathir 9.30 dah sampai. Bila saya sampai lebih kurang dalam 9.40 macam tu. Peguam pendakwa raya, peguam Anwar Ibrahim, peguam defendant dan peguam plaintiff, peguam Tun Mahathir, semua masuk kamar hakim. Semua dipanggil. Habis. Sebab kita bila dimasuk panggil ke kamar hakim pagi-pagi ni. Belum mula bicara ni dah bawa masuk ke kamar hakim. Bermakna mungkin ada benda penting lah. Jadi lebih kurang dalam 10.37 barulah keluar. 10.35 keluar. And then saya tengok dia bawa dokumen baru. Saya nampak peguam Anwar Ibrahim bawa dokumen baru. Cakap, inilah dia kot. Inilah dia yang bukti yang Anwar kata ada tu. Inilah dia. Sebab dia bawa dokumen baru. Saya pun tengok Rafiq pun buat macam itu kan. So, memang dokumen barulah. Dokumen baru yang disubmit untuk dalam kes perbicaraan Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta ni. Jadi kita pun cakap, tunggulah. Mungkin inilah dia pendedahan yang Anwar kata ada bukti tu. Jadi perbicaraan pun berjalan lah. Guys. Waktu rehat, saya tanya dengan Tuan Rafiq. Bro, dokumen apa yang dia filekan tu? Sebab mula-mula bicara, permulaan bicara, defendant filekan ikatan dokumen tambahan. Bermakna permulaan pagi tadi, defendant, peguam Anwar Ibrahim, filekan ikatan dokumen tambahan. Bermakna bukti baru dalam perbicaraan ni. Bukti yang mana selama ni Anwar kata dia ada tu, dia filekan lagi ni. Jadi, dan hakim tegur. Ikatan adalah yang terakhir. Maknanya tak boleh tambah lagi dah. Tadi tu kelas satu. Jadi waktu rehat saya tanya dengan Tuan Rafiq. Apa benda ikatan dokumen tu? Rafiq cakap, tu tadi tu. Alah. Tu tadi tu. Sebab pukul 10.30 start, lepas tu pukul 12 rehat kejap. Saya tanya dengan, waktu lunch rehat. Tengah hari tu rehat 12.30. Tu saya tanya Tuan Rafiq, dokumen apa yang dibawa? Tu tadi tu. Tadi yang pagi tadi tu. Engkau tahu dokumen apa yang dia bawa? Engkau tahu Anwar Ibrahim tambah dokumen apa? Anwar Ibrahim, dia tambah dokumen Keratan Akbar yang Tun Mahathir ni cakap. Yang Tun Mahathir cakap tentang artikel daripada Malaysia Gazette. Saya bacakan. Laporan Malaysia Gazette. Politik Malaysia tak boleh pisah dengan perkauman. Guys. Dokumen baru lagi ni. Dokumen yang diambil daripada website. Daripada Kerajaan Akbar. Punyalah gempak, Anwar cerita ada berkotak-kotak bukti. Kita ingat betul lah dia nak buat surprise lah. Hari ni bila dia tambah dokumen bukti baru tu, rupanya Kerajaan Akbar. Saya tak tahulah, Anwar, kau suruh Harun pergi cari ke apa ni? Saya rasa macam dia orang suruh Harun pergi cari ni. Harun ke Wan Hadi, kau pergi cari artikel berkaitan dengan Tun Mahathir. Sebab sekarang ni, daripada 41 bundle, ingat ada 44 bundle dalam kes ni. 44 bundle. Saya tunjuk gambar sikit. Boleh kot banyak gambar ni. Ini bukan kotak Anwar Ibrahim lah. Jangan ingat kotak Anwar Ibrahim. Ini bukan kotak Anwar. Tu. 44 bundle ni, daripada 44 bundle ini, kebanyakannya adalah kenyataan-kenyataan akhbar. Itu bukan 6 kotak tu. Bukan. 44 bundle ni, 3 bundle Tun Mahathir, 41 bundle Anwar Ibrahim. 41 bundle Anwar Ibrahim ni.
Tapi daripada 41 bandel, daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daripada 11 kotak ini, tak ada satu kotak pun yang Anwar kata dia ada 6 kotak bukti tu. Tak ada kan? Bukan. Ini bukan. Tapi ni kalau dapat dekat Walanon ni, dia kata tengok, Anwar ada hantar 11. Kau minta 6, Anwar hantar 11. Kalau sesat Walanon, saya akan ambil gambar ni. Nah, Tuan Mahathir, kau minta 6 kotak. Anwar hantar 11 kotak. Viral kan? Kalau saya jadi Walanon. Nah, propaganda. Rakyat bukan tahu pun. Betul tak? Tapi saya tak tipu korang. Ini bukan Anwar Ibrahim punya 6 kotak bukti tu. Bukan. Nehi. Ini kebanyakannya Keratan Akhbar berkenaan dengan apa? Berkenaan laporan berita UMNO diharamkan, laporan berita Tun Mahathir lawan Tunku Abdul Rahman, laporan berita lawan Tengku Razali, laporan berita pemecatan hakim. Semua tentang benda-benda yang dulu. 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Aku tak tahu dah nak cakap macam mana kan. But jadi, perbicaraan hari ini bermula macam biasalah. Peguam Anwar Ibrahim, seperti mana yang dijangka, dia akan kona dekat Tun Mahathir ni resis. Tun Mahathir ni punca Melayu berpecah. Tun Mahathir ni buat banyak parti. Anwar, macam mana saya nak cakap Saya nak cerita pendek ni. Saya malah nak cerita panjang. Panjang ni, setype ni. Kau ingat tak tengok? Nampak? Tun cakap apa. Peguam cakap apa. Tun cakap apa. Hakim cakap apa. Nampak? Banyak tu, nampak? Saya catat tu. Tengok. Main-main. Laporan. Satu. Lepas tu, ni pula. Nampak? Tu. Tun cakap apa, hakim cakap apa. Banyak ni nampak ni. Aku nak cakap pun. Ni sambung bicara petang pula. Jadi banyak kalau saya nak cerita satu. Tapi saya rasa tak payah buang masa lah kot. Tak payah buang masa. Sebab gini, bukan tak nak buang masa apa. Sebab soalan Peguam Anwar Ibrahim, soalan yang lebih kurang sama macam hari tu. Tentang pemecatan Tun Salleh Abbas, tentang pengharaman UMNO. Lawyer Melayu pun, lawyer Anwar Ibrahim yang Melayu pun benda yang sama. Lawyer Anwar Ibrahim yang Ranjit Singh ni pun benda yang sama juga. Sudah. Sama juga. Sampaikan Peguam Tuan Rafiq, Peguam lain bantah. Dia kona situ juga. Sampai Tun pun dah cakap. Saya sama Anwar kata dia nak bagi bukti 2 minggu. Sekarang dah 2 tahun. Tun bagi tahu ni. Dia hari ni fokus soalan tak berkaitan dengan tuduhan Anwar. Sengaja nak buang masa, tarik kes panjang. Inilah motif dia. Sengaja nak buang masa supaya tarik lebih panjang lagi perbicaraan ni. Saja melengah-lengahkan. Peguam Ranjit Singh pula hari ni fokus tentang Tun bukan statement. Tun bukan negarawan, Tun bukan statement, Tun ni dah damage reputasi dia. Saya tak tahulah nak cakap macam mana. Saya nak ulas pun tak berapa nak ulas. Panjang ni. Kurang nak ulas lah. Badan tak sihat pun ada. Dia ginilah guys, Ginilah saya pendekkan cerita lah. Okey, saya pendekkan cerita. Okey. Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta. Kenapa Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta? Sebab Anwar Ibrahim
fitnah yang dilemparkan telah menjejaskan reputasi dia sebagai seorang stateman negarawan. Jadi justifikasi kenapa 150 juta? Kerana Tun Mahathir ni dia stateman, dia negarawan. Kerana fitnah Anwar Ibrahim ini, yang mana tuduh Tun Mahathir sakau bilion-bilion duit rakyat, kayakan anak berayak, kayakan kroni ni, menjejaskan reputasi dia. Jadi, nilai 150 juta itu adalah sepadan kalau diambil kira dengan reputasi Tun Dr. Mahathir sebagai stateman dan negarawan. Okay. Daripada hari pertama, 30 minit Tun balik, Tun makan ubat. Hari tu hari kedua, hari ketiga. 2 hari perbicaraan ni, 2 hari ni tentang untuk diskredit. Tun Mahathir bukan stateman, Tun Mahathir bukan negarawan, Tun Mahathir ni ada kes yang mana orang cakap dia tak bagus, orang kata dia kuku besi. Peguam-peguam Anwar Ibrahim, dia fokus kepada perkara itu. Isu pokok yang mana Anwar kata Tun Mahathir sakau, tak start lagi. Tak ada. Tak bercakap lagi. Sampaikan hari ni, pertama kali saya tengok hakim tegur tau. Sampai hakim bengang. Sebab hakim boleh bagi tahu apa? Takkan nak tunggu sampai 5 hari. Ni saya baca kan. Hakim. Soalan tak berkaitan. Ni nak ambil masa 5 hari lagi ke? Hakim boleh bagi tahu soalan yang diajukan Peguam Anwar Ibrahim tak berkaitan pun. Anwar tuduh Tun sakau bilion-bilion. Kayakan anak berayak, kayakan anak beranak, kayakan kroni. So 2 hari ni dia berpusing macam tu lah. Sampai hakim tegur. Sampai petang tadi, hakim sound tegak-tegak kerana Peguam Anwar ni berpusing-pusing. Memang tak relevan. Jadi guys, Tun Mahathir saman 150 juta kerana dia stateman negarawan. Sebenarnya hari ini adalah pengakuan Peguam Anwar Ibrahim. Secara tak langsung, hari ini adalah pengakuan daripada Peguam Anwar Ibrahim. Apa dia? Come on guys. Saya dah bagi hint kat korang ni. Tun Mahathir saman 150 juta kerana dia stateman. Justifikasi dia kerana dia stateman negarawan. So, perbicaraan ini, lawyer Anwar Ibrahim nak bagi tahu Tun Mahathir bukan stateman. Tun Mahathir bukan negarawan. Apa makna dia? Come on, fikir. Kita fikir, come on. Come on. Guys, ini tanda dia. Anwar Ibrahim tahu dia menipu. Dia kalah. Dia fitnah Tun Mahathir. Inilah sebenarnya. Bila saya tengok balik, sebab kenapa dia diskredit Tun Mahathir statement? Supaya amount 150 juta itu, apabila Anwar didapati bersalah kerana fitnah Tun Mahathir, maka amount tersebut kurang. Itu sebab lawyer Anwar Ibrahim ni bertukar lumus, diskredit Tun Mahathir ni dah, nama dah terjejas, nama dah buruk. Dia ni ada orang tomah dulu, macam-macam lah. Supaya statement tu, makna nilai tu, kalau Anwar dah dijatuhkan bersalah besok, kurang daripada 150 juta. Sebab itulah kenapa dah berapa hari ni bicara ni, langsung tak cerita pasal bukti tu. Nampak tak? Ini saya punya pendapat. Sebab saya dah banyak kali masuk mahkamah. Okay? Saya dah banyak kali masuk mahkamah. Sekarang pun ada 5 kes saman sivil ni. 2 kes atas hutan lagi. Contempt of court. Jadi, saya dah tengok mahkamah punya perjalanan, pengalaman tengok kan. Jadi, bila Peguam Anwar Ibrahim memfokuskan tentang Tun Mahathir ni, nama dah terjejas. Jadi, sebenarnya, Anwar dah kalah dah guys. So, sekarang ini, dia nak diskredit dan buy time. Dia nak beli masa supaya dengan harapan Tun Mahathir mati, meninggal. Dan Anwar tak nak masuk dalam kandang saksi. Itu je. Kena faham Daripada awal dia diskredit ni, dia bagi tahu Tun Mahathir bukan negarawan, statement, tarnishkan Tun Mahathir apa semua. And then dia settle tepi. Dia boleh minta settle.
Jadi amount tu tak payahlah 150 juta. Jadi guys, jawapan dia, kesimpulan yang saya boleh buat dalam pembicaraan ni, Anwar Ibrahim dah mengaku kalah dah. Walanon, Anwar Ibrahim kau tu dah mengaku kalah dah. Sebab tak ada satu bukti, tak ada satu kotak pun, tak ada selai pun tak ada. Tak ada, selai pun tak ada. Yang ada semua keratan-keratan akbar. Semua keratan akbar yang dulu-dulu punya. Dan justifikasi dia adalah untuk damagekan Tun Mahathir ni. Tun Mahathir bukan statement negarawan. Nah, dia ada stoma bag. Gone Anwar. Jadi, itulah saya boleh sampaikan. Saya rasa orang yang terlibat dalam perundangan, dia lebih tahulah apa yang saya sampaikan ni. Ini saya punya pendapat. Mungkin saya salah. Tapi kalau tengok tadi, memang dah 2 kali saya masuk tengok bicara ni, tak kena ni. Kau faham tak? Dia berpusing-pusing benda yang sama, Mama. Sampai hakim sound. Sampai bila nak habis? Takkan nak pergi 5 hari ni? Bukti tak ada. Sampai Tun kata, saya... Sampai Tun sound lah. Sebab tak berkaitan. Macam mana pemecatan Tun Salleh Abbas, Tun Mahathir terlibat. Dah macam tu pula dah. Macam mana sebelum ni, Wiki Lingga. Oh, Tun Mahathir menang. Presiden UMNO mengalahkan Tengku Razali. Apa kena mengena semua benda tu? Ni UMNO, tim A, tim B. Mana ada kena mengena semua tu? Tak ada. Tapi semua menghala bahawa Tun Mahathir bukan statement, bukan negarawan. Jadi amount 150 juta itu tidak layak untuk Tun Mahathir. Nampak tak? Nampak tak ni? Anwar Ibrahim. Anwar, gini Anwar, aku bagi nasihat kat kau Anwar Ibrahim. Gini aku bagi nasihat Anwar Anwar Ibrahim. Gini Anwar, gini Anwar Aku nak ingatkan kau Anwar Ibrahim. Dulu, apabila kau keluar penjara Anwar Ibrahim, dalam satu temu bual di Indonesia, kau bagi tahu Pak Mahathir tidak banyak masa. Kau bagi tahu Anwar, Pak Mahathir tidak banyak masa. Saya banyak masa lagi. Pak Mahathir mengejar waktu. Ini cerita Anwar Ibrahim 2005 tak silap. Anwar, dah 20 tahun ni, Tun Mahathir masih hidup lagi. Jadi Perdana Menteri 2 kali lagi. Engkau masuk penjara 2 kali. Tun Mahathir jadi Perdana Menteri 2 kali. 20 tahun punya cerita ni. Dan dalam masa 20 tahun ni, Tun Mahathir walaupun 100 tahun Anwar, dia masih sihat. Masih kuat. Engkau Anwar dengan HIV makin parah, dengan stoma bag tahi pun dah kantoi. Nak bagi tahu kat kau Anwar Ibrahim. Kau jangan ingat semua benda engkau yang atur. Yang atur ni Allah. Jadi 20 tahun punya cerita Anwar Ibrahim, hari ni nak bagi engkau sedar. Kalau dengan harapan bahawa engkau nak tunggu Tun Mahathir mati, silap Anwar. Aku ni bukanlah peramal ke apa tidak. Tak. Selagi mana perjuangan yang belum selesai, Allah akan panjangkan umur Tun Mahathir, menyelamatkan negara ni, selesaikan hal ni. Silap-silap Anwar, engkau pergi mampus dulu dengan HIV engkau tu. Jadi Anwar Ibrahim, nasihat aku lah Anwar kan. Engkau dah tahu dah, engkau tak ada bukti. Engkau fitnah Tun Mahathir ni. 150 juta ni. Engkau pun tahu engkau tak ada sokongan ahli parlimen. Engkau pun tahu engkau nak melingkup. Anwar, sekali lagi aku bagi tahu. Orang tak suka engkau. Rakyat tak suka engkau. Rakyat benci engkau. Engkau berundung, kau letak jawatan. Engkau jumpa Tun Mahathir, minta maaf dengan dia, buat kenyataan terbuka. Aku yakin Tun Mahathir pun okeylah. Sebab Tun Mahathir dah bagi tahu, oi Anwar, turunlah. Sama macam 98 dulu Anwar Ibrahim. Kau berundurlah Anwar. Kau letak jawatan, berundurlah. Jangan buang masa lah Anwar. Dan aku pesan lagi sekali. Jangan buat huru hara. Allah larang. Kalau kau fikir nak buat huru hara, kau buatlah. Tapi kau tinggi mau ingatlah apa nasib pada kau. Sebab aku nampak macam kali ketiga kau masuk penjara ni Anwar. Kalau kau buat tu, bermakna kali ketiga kau masuk penjara ni. Sebab kali ni kau punya pengkhianatan kepada negara ni dahsyat ni. Kau gadaikan negara ni dahsyat. Ini saya punya pendapat lah. Dia berundur, letak jawatan. Semua tak ada masalah dengan dia. Kau ada masalah dengan dia? Tak ada masalah.
Dia berundul, letak jawatan, buat permohonan maaf, secara terbuka, minta maaf dengan kita. Dah lah. Pergilah Jerman, duduk kat Jerman tu. Duduk kat Jerman, buat rawatan HIV kau tu. Memang dia tak ada ubat. Buatlah rawatan tu. Bertahanlah selagi mana yang boleh Anwar Ibrahim. Kau tak kesian ke? Ni, keliling Anwar Ibrahim ni. Keliling Anwar Ibrahim yang tahu Anwar Ibrahim ni sakit, Anwar Ibrahim ni ada masalah pakai stoma bag, HIV. Kau orang rasa lama mana lagi Anwar boleh hidup tu? Yang kau nak dia sangat kekal jadi Perdana Menteri ni. Patut kau orang lah advice dia ni, Sam Ketot. Samsul Iskandar, ketua Setiausaha Politik Anwar Ibrahim. Kau tahu, bagi tahulah dekat Anwar Ibrahim. Ambil lah jalan selamat. Takkan sejarah nak berulang kembali. Macam 98 dulu. Bagi tahu dekat Anwar Ibrahim tu. Jangan jahanamkan negara ni. Kau angkat sumpah, kau lupa ke? Setiausaha Politik. Kau pun angkat sumpah tau. Bukan Perdana Menteri, bukan Timbalan Perdana Menteri. Bukan Menteri, bukan Timbalan Menteri je. Setiausaha Politik pun ada angkat sumpah tau. Depan Agong. Kau lupa ke apa kau sumpah tu? Kau tak ingat ke apa yang kau orang bersumpah tu? Kau khianat pada negara tau. Main-main. Jadi, saya punya pendapat gitulah. Anwar Ibrahim, kau kalah sama ni. Kau dah tahu dah. Kau dah hantar lawyer kau ni untuk diskredit Tun Mahathir supaya nilai 150 juta tu boleh kurang. Undur lah Anwar Ibrahim. Jangan buat uara, jangan buat kerosakan. Ini saya punya pendapat. But Tun Mahathir steady lah kan. Tun Mahathir steady. Kagum dengan Tun Mahathir ni sebab apa tau? Sebab bayangkan dia kena grill ni. Guys, bertubi-tubi. Serasa geram sebab orang tua 100 tahun. Mantan Perdana Menteri. Banyak jasa pada negara ni. Banyak jasa, banyak. Terlalu banyak jasa. Bila tengok lawyer ni, tanya soalan bertubi-tubi dengan suara yang tinggi apa semua, saya rasa macam geram lah juga. Tapi bila fikir balik, dia is a professional lawyer. Dia lawyer kan, lawyer biasalah kan. Tapi kita rasa geram lah, saya rasa geram lah. Saya yakin kalau korang kat saya pun, korang rasa geram tau. Tapi Tun Mahathir relax je. Dia boleh senyum. Dia tak, sikit pun tak ada koyak tu lah. Sampai kan, bayangkan, lawyer Anwar Ibrahim minta rehat. Lawyer Anwar, bukan Tun ni. Dah tanya Tun bertubi-tubi, lepas tu minta break. Bukan sekali. Tempoh hari pun, lawyer Anwar juga minta break. Minta break. Okeylah break. And then break, Rafiq tanya dengan Tun. Saya ada keluarkan dekat muka buku tu. Rafiq tanya dengan Tun Mahathir. Ayat dia lebih kurang. Ni ayat dia. Ni ayat bukan lebih kurang. Ni ayat betul. Saya dengar. Saya ada kat tepi tu. Ayat dia. You okay to go on? I'm okay. You okay to go on? I'm okay. Kita tengok Tun Mahathir ni. 10 minit. Lawyer Anwar Ibrahim minta break 10 minit. Okey. Dah 10 minit. Lebihkan dalam 12 minit. 10 minit lebih lah. 12 minit lebih kurang lah. Lebih kurang 12 minit. Tun Mahathir. Ni dah lebih 10 minit. Janji 10 minit. Lawyer Anwar Ibrahim minta tangguh 10 minit. So, dah 10 minit. Tun Mahathir duduk kat kursi. Inilah. Tun Mahathir duduk kat kursi. Alamak, sorry. Belanja pula. Tun Mahathir duduk kat kursi. Kan? Jadi, ni tadi makan tadi. Apa, sultan. Tak agak. Lepas tu, Tun Mahathir cakap, dah lebih 10 minit. Guys, orang tua 100 tahun tu kena grill tau tak? Lawyer Anwar Ibrahim ni tanya bertubi-tubi. Lepas orang Melayu ni, sing ni pula. Bertubi-tubi ni. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Lawyer Anwar minta rehat. Dah rehat, dia tanya pula. Dah lebih 10 minit. Korang rasa? Kalau Anwar Ibrahim tu minta tangguh dah. Saya yakin kalau Anwar Ibrahim minta tangguh dah.
Alang-alang dah rehat. Kalau kita pun lebih kurang jugalah. Saya yakin. Mana cukup 10 minit. Dah tanya bertubi-tubi ni, rehat lah lebih sikit. Ataupun terus rehat lah, petang sambung. Dah. Sebab ini Tun Mahathir. Siapa yang tahu pasal Tun, dia memang cukup time jaga masa. Kata Kak Zaipah, nak tengok orang tu, orang yang beriman, dia cukup jaga masa dia. Lebih pada 10 minit lebih sikit kot. Ni Tun Mahathir. Bukan nak angkat, bukan nak jilat. Tak ada sebab nak buat apa dia jilat orang tua tu 100 tahun dah. Bukan dia nak jadi Perdana Menteri, aku nak jilat dia. Tetapi nak bagi tahu dia mendidik kita ni demi masa ni. Sesungguhnya manusia tu dalam kerugian. Dia nak bagi tahu macam tu lah. Dan saya yakin korang pernah dengar cerita pasal masa ni. Dan ni pun pernah dengar cerita tentang Tun Mahathir waktu Perdana Menteri dulu. Dia kalau jumpa orang tu 10 minit lah. Dan kalau lebih masa, contoh 15 minit. Itu dia kira rasuah. Masa pun boleh dikira rasuah. Bayangkan. Pemikiran Tun Mahathir ni. Masa pun boleh dikira rasuah. Sebab kenapa nak jumpa lebih daripada tu? Nak hore-hore kenapa? Kalau Anwar Ibrahim, menari. Kalau Anwar menari dululah. So, and then tadi, 12, pukul 3 lah. Lepas Hakim dah bising, Hakim marah, ingat Hakim marah lawyer Anwar Ibrahim hari ni. Lepas Hakim dah marah lawyer Anwar Ibrahim, and then lawyer Anwar Ibrahim minta tangguh. So petang pun pukul 3. Petang tadi pun pukul 3 pun 3 berapa minit 2.39 sambung bicara. 3.28 Peguam Anwar minta mahkamah tangguh sehingga ke tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Peguam Anwar juga bukan Tun. Orang tua tu relax steady dia. Habis mahkamah dia pergi minum kopi lah. Makan kopi. Saya tak pergi lah sebalik sebab sejauh kan. Penat apa semua. Sebalik dah tak minum kopi lah dengan Tun. Baik. Ini yang saya boleh kongsi dengan semua lah. Hakim pun tahulah. Ada perkara yang dibangkitkan tadi berkenaan dengan isu perkauman lah. Saya rasa, yelah sebab Hakim bukan Melayu. Tapi bila lawyer dia berbangkitkan isu perkauman, bagi tahu Tun, suatu Perdana Menteri tak pernah gunakan perkataan pendatang. Tapi bila Tun bukan jadi Perdana Menteri, Tun ada gunakan istilah orang asing dan pendatang. Jadi Tun bagi tahulah, mereka tak mengamalkan cara hidup Melayu. Jadi maknanya Tun Mahathir beritahu mengikut perlembagaan, asimilasi. Tapi bila saya tengok balik cakap, betul lah. Guys, dahsyat. Ini Anwar Ibrahim ni. Nak bagi tahu Tun Mahathir ni resis. Saya tak faham kalau ada orang Melayu, ada orang Cina, orang India. Kalau ada orang Melayu, Cina dengan India tengok. Kalau ada orang Cina dengan India bagi tahu Tun Mahathir ni resis. Sebab bercakap soal orang Melayu ni bukan resis. Dan sepanjang Tun Mahathir Perdana Menteri, berapa banyak Cina berjaya? Berapa banyak kaum India berjaya? Bukan Melayu je. Melayu, Cina, India, semua berjaya ni. Jangan ceritalah zaman Tun Mahathir ni. Tapi bila Anwar kata Tun Mahathir ni resis, Tun Mahathir ni perkauman, saya rasa hari ni, baik kita orang Melayu ke, kita orang Cina ke, orang India ke, kalau kita tengok Anwar Ibrahim, inilah yang resis ni. Sikit-sikit lagakan kaum Melayu dengan India, kaum Cina dengan Melayu. Dia hantu orang laga-lagakan ni. Tun Mahathir tak pernah laga-lagakan rakyat. Pernah ke? Yang mungkin lebih tua pada saya lah. Saya 98, umur saya baru 15 tahun. Ada ke Tun Mahathir melaga-lagakan rakyat dalam ucapan dia? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Wak Imah, kalau siapa ingat dulu Tun Mahathir pernah keluar kenyataan untuk bina sekolah wawasan. Ingat tak? Ingat tak? Tun Mahathir bagi tahu untuk bina sekolah wawasan. Kenapa nak bina sekolah wawasan? Kerana supaya tak berlaku perpecahan antara kaum Melayu, Cina dan India. Supaya semua dalam satu sekolah. Tetapi Tun Mahathir bagi tahu Akbar, Nanyang, ni semualah. Donzong menentang, membantah sekolah wawasan ini.
Tapi bila kita fikir balik, kalau orang yang kata Tun resis, sebenarnya Tun tak nakkan perpecahan tu. Tun tak nakkan perpecahan di kalangan kita, orang Melayu, Cina dengan India. Dan Tun nak semua orang faham, tanah Melayu ni orang Melayu. Tun nak fahamkan semua ni, tanah Melayu ni orang Melayu. Sabah pun betul Sabah, Sarawak pun betul Sarawak. Dan sebab tu hari ni, dalam mahkamah, Peguam Anwar Ibrahim bangkitkan, Tun, apa bukti yang mengatakan bahawa Anwar nak buat negara ni multiracial? Guys, Anwar pernah keluar kenyataan negara ni negara multiracial. Ni tanah Melayu. Begitulah Sabah dan Sarawak. Nampak? Tapi kita ni hidup berbilang bangsa. Kita ni kemajmukan kaum. Tetapi asas itu, bangsa teras itu Melayu. Mengikut perlembagaan. Tapi lawyer Anwar, dia tanya, kat mana yang Anwar Ibrahim pindah? Kat mana yang Anwar pindah? Macam mana nak cakap? Tak ada lah. Memang tak ada lah. Memang tak ada. Tetapi, Tun Mahathir bagi tahu, bila Perdana Menteri bercakap, bermakna dia akan buat. Sebab ini yang cakap Perdana Menteri. Dan Tun Mahathir bagi tahu, sekarang ni Anwar tak kuat. Yang kuat siapa? Bagi tahu. Yang kuat siapa dalam kerajaan? Bagi tahu. Yang kuat dalam kerajaan ni DAP. DAP bawa agenda apa? DAP bawa agenda Malaysian. Apa Malaysian? Sama rata, sama rasa. Tambah Anwar Ibrahim, depan belakang, sama saja. Nampak? Sebab tu DAP boleh dengan Anwar Ibrahim. Malaysian, depan belakang, sama saja. Gabung. Gitu. So, ini yang Tun Mahathir bangkitkan. Tapi, ramai di kalangan rakyat ni, dia tak nampak tu. Macam saya cakap tempoh hari lah. Bila belum ada kuasa, elok dah nampak. Tapi bila dah dapat kuasa, takkanlah kita tak boleh fikir benda tu. Tuh, rakyat negeri Sarawak. Kau kan lupa ke? Impian Sarawak. DAP kempen Impian Sarawak. Kau kan lupa ke? Kalau ada orang Sarawak ni lah. DAP kempen Impian Sarawak ni. Dengar macam sedap. Impian Sarawak. Tapi sebenarnya apa maksud dia tu? Tanya orang Sarawak. Orang Sarawak tahu. Sekarang dia tak bawa dah. DAP dah tak bawa agenda Impian Sarawak sebab Impian Sarawak tu dah mati dah. Dah mati dah. Dah tanam dah. Tanya orang Sarawak. Hampir juga. Sabah pun macam tu juga. But this is DAP. Tetapi hari ni, DAP besar kepala sebab apa? DAP besar kepala sebab Anwar Ibrahim. Sebab dia yang bagi muka. Sebab tu hari ni, dalam mahkamah pun, lawyer Anwar Ibrahim tanya, Tun, apa yang anak guam saya, defendant, telah menjejaskan kepentingan orang Melayu? Dalam perlembagaan mana yang telah dipinda menjejaskan orang Melayu? Nampak? Lawyer, tu cakap tak ada lah. So, anak guam saya, defender ni, tak pindah apa-apalah. Iyalah memang tak pindah belum. Tetapi, kan dah ada contoh. Tapi tu tak cakap lah. Kan dah ada contoh. Apa dia? Bak putih. Kau lupa ke? Kau lupa ke? Ha? Bak putih. Babi tu jadi makanan warisan kebangsaan. Itu contoh. Kampung Baru. Itu contoh. Ada berapa banyak lagi contoh ni memang tak pindah perlembagaan. Tetapi mereka dah buat racik-racik kecil-kecil ni. Tapi, yelah, kalau tanya dengan orang ni, dia kata, oh, apa yang pindah? Tak ada pun. Dia tak boleh nak berfikir. Dia nak berlaku, baru dia nampak, oh, macam ni rupanya. Inilah masalah kita hari ni. Sebab tu, saya nak ingatkan dengan semua, termasuklah orang Cina, orang India. Hari ni negara ni dalam keadaan yang berbahaya. Sebab kita dah digadai kepada negara barat.
usaha nak menyelamatkan negara ni memang kita orang Melayu kena ke depan lah. Kita orang Melayu kena ke depan. Sebab dulu pun waktu kita nak menyentang British, nak capai kemerdekaan, orang Cina dengan India tak terlibat lagi. Orang Melayu yang terlibat. Ingat balik sejarah ni. Orang Melayu yang berhimpun. Orang Melayu yang lawan Malaya Union. Orang Melayu. Selepas itu baru orang Cina, orang India datang. Itulah MCA, MIC. Tetapi pioneer dia adalah orang Melayu. Hari ini pun perkara yang sama juga. Orang Melayu kena mulakan langkah. Kita lah kena bersatu. Dan saya ingatkan lagi sekali, ini bukan untuk kepentingan mana-mana parti ke. No. Selamatkan negara ni. Sebab ini bukan tentang bangsa lagi lah. Ini tentang penjajahan Allah baru. Fahamkan betul-betul? Ini tentang penjajahan Allah baru. Teku Zafro nak cakap apa, cakaplah. Tetapi dia ni tak menang. Ingat dia tak menang pilihan raya. Dia dilantik oleh siapa? Anwar Ibrahim. Dia ni orang bank. Anwar pernah cakap, dia orang bank. Apa dia tahu pasal rakyat? Dia memang tak tahu pasal rakyat. Sebab tu dalam parlimen dia baca skrip. Besok kita tengok. Dia nak jawab apa ni. Tapi saya confirm dia, besok memang ada game lagi dia orang main ni. Speaker Dewan Rakyat Johor Bahru dengan ahli parlimen backbencher ni, Kerajaan Madanon akan main game lagi. Bagi havoc lagi. Bagi ganggu lagi. Besok Jelutong, Sani Hamzan akan buat kerja gila lah. Macam orang bodoh lah dalam parlimen ni. Ni besok. Macam tadi kan. Dia akan buat lagi. Sebab apa? Nak mengganggu. Dan tanam dalam kepala rakyat bahawa inilah dia pemangkang hina penyawa awam. Jangan masuk dalam perangkap ni. Okey, dapat? Clear? Clear tak clear? Saya tak sihat. Saya rasa tak sihat. Badan saya tak sihat. Saya ingat ni pun pukul 11 end live. Pukul 11 saya end live saya rasa. Okay, Saman Anwar Ibrahim. Gini je guys. Saya ulang lagi sekali. Cerita dia, Tun Saman 150 juta. Jadi 2 hari bicara yang penuh ni, lawyer Anwar Ibrahim diskredit Tun bukan negarawan. Supaya Tun tak dapat papasan 150 juta. Bermakna apa? Bermakna Anwar tahu dia kalah. Dia akan kalah. Tetapi dia tak nak amount tu 150 juta. Ataupun 100 juta. Ataupun 50 juta. Nampak? Ni game dia ni. Siapa yang pernah ada tengok kes mahkamah, kes Saman-Saman, korang tahu. Sebab dia gini kan? Ramai orang. Saman 1 juta. 2 juta. 3 juta. Tetapi berapa nilai tu hakim akan tentukan berdasarkan individu tersebut. Sebab tu kalau kita tengok dalam kes Saman ini, ada orang 60,000, ada orang 100,000, ada orang 800,000 macam saya, 800,000, ada orang 1 juta. So dia tengok pada orang. So bagi Tun Mahathir ni, dia statement, dia negarawan. Jadi bila dia buka 150 juta tu amount tu,